Berlangsung secara dramatik dan tegang, berikut adalah keputusan perlawanan Malaysia B17 menentang Indonesia B17 dalam kejuaraan Piala AFF B17 2026. Perlawanan ini berlangsung di Stadium Gelora Joko Samudro. Perlawanan antara pasukan Malaysia B17 dan Indonesia B17 berlangsung dengan penuh intensiti sejak whistle permulaan dibunyikan, apabila kedua-dua pasukan mempamerkan corak permainan yang agresif dan berdisiplin tinggi. Malaysia dilihat lebih tersusun dari segi taktikal, manakala Indonesia pula mengandalkan kelajuan serangan balas untuk mencipta peluang berbahaya. Pada separuh masa pertama, kedua-dua pasukan saling berbalas serangan namun gagal memecah kebuntuan jaringan. Pertahanan Malaysia tampil kukuh menahan asakan Indonesia, sementara penjaga gol kedua-dua pasukan menunjukkan aksi cemerlang dengan beberapa penyelamatan penting yang memastikan skor kekal 1-0 sehingga tamat babak pertama. Memasuki separuh masa kedua, rentak permainan semakin meningkat dengan Malaysia mula menguasai bahagian tengah padang. Mereka lebih kerap melakukan hantaran pendek dan mengawal tempoh permainan, memaksa Indonesia bertahan lebih dalam dan menunggu peluang untuk melancarkan serangan balas. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya hadir apabila Malaysia berjaya memecah kebuntuan menerusi satu gerakan yang tersusun rapi. Serangan dari bahagian sayap berjaya disudahkan dengan kemas oleh penyerang Malaysia, yang tenang menewaskan penjaga gol Indonesia untuk menjadikan kedudukan 1-0. Selepas jaringan tersebut, Malaysia semakin bersemangat dan terus menekan pertahanan Indonesia. Mereka hampir menambah gol kedua melalui beberapa percubaan jarak jauh dan sepakan sudut, namun ketangkasan penjaga gol Indonesia menghalang jaringan tambahan daripada berlaku. Indonesia tidak berdiam diri dan cuba bangkit dengan melakukan beberapa pertukaran pemain bagi meningkatkan kekuatan serangan. Mereka mula menunjukkan peningkatan dengan beberapa percubaan berbahaya, tetapi penyudah yang kurang tepat menjadi penghalang utama untuk menyamakan kedudukan. Di bahagian pertahanan, Malaysia menunjukkan disiplin yang tinggi dengan menutup ruang dan mematahkan setiap percubaan Indonesia. Kerjasama antara pemain pertahanan dan penjaga gol sangat baik, memastikan gawang mereka kekal tidak dibolosi sehingga ke penghujung perlawanan. Tekanan demi tekanan yang diberikan oleh Indonesia pada minit-minit akhir perlawanan menambah debaran di kalangan penyokong. Namun begitu, Malaysia tetap tenang dan berjaya mengawal situasi dengan baik tanpa melakukan kesilapan besar. Permainan fizikal turut menjadi elemen penting dalam perlawanan ini apabila kedua-dua pasukan tidak teragak-agak untuk bersaing dalam perebutan bola. Walaupun terdapat beberapa kekasaran kecil, pengadil berjaya mengawal perlawanan dengan baik tanpa sebarang kontroversi besar. Dari sudut taktikal, jurulatih Malaysia berjaya merancang strategi yang berkesan dengan memanfaatkan kelemahan lawan. Susunan pemain yang seimbang antara pertahanan dan serangan membolehkan mereka mengawal permainan dengan lebih efisien. Sebaliknya, Indonesia dilihat sedikit bergelut dalam mencari rentak terbaik mereka, terutamanya dalam aspek penyudah. Walaupun berjaya mencipta beberapa peluang, mereka gagal memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjaringkan gol. Pemain tengah Malaysia memainkan peranan penting dalam kemenangan ini dengan mengawal aliran permainan dan membantu dalam kedua-dua aspek serangan serta pertahanan. Keupayaan mereka membaca permainan memberikan kelebihan besar kepada pasukan.
Selain itu, semangat berpasukan yang tinggi dalam kalangan pemain Malaysia jelas kelihatan apabila mereka saling menyokong di atas padang. Komunikasi yang baik antara pemain membantu mereka mengekalkan fokus sepanjang perlawanan. Penjaga gol Malaysia juga layak diberikan pujian atas aksi cemerlangnya dalam menafikan beberapa percubaan berbahaya dari pihak lawan. Kecekapan beliau memberikan keyakinan tambahan kepada barisan pertahanan. Dalam masa yang sama, pemain sayap Malaysia berjaya mencipta banyak peluang melalui larian pantas dan hantaran lintang yang tepat. Ini menjadi salah satu faktor utama yang membawa kepada jaringan kemenangan mereka. Walaupun tewas, Indonesia tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi dan tidak mudah menyerah kalah. Mereka terus berusaha sehingga ke whistle penamat, membuktikan bahawa mereka adalah pasukan yang kompetitif. Perlawanan ini juga menjadi pengalaman berharga buat kedua-dua pasukan muda ini dalam meningkatkan mutu permainan mereka di peringkat antarabangsa. Setiap pemain berpeluang untuk belajar dan memperbaiki kelemahan masing-masing. Sorakan penyokong turut memainkan peranan penting dalam menaikkan semangat pemain di atas padang. Atmosfera yang meriah memberikan motivasi tambahan kepada kedua-dua pasukan untuk memberikan aksi terbaik. Secara keseluruhan, perlawanan ini berlangsung dengan menarik dan seimbang, namun Malaysia berjaya memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Kecekapan dalam penyudah menjadi faktor penentu kemenangan mereka. Akhirnya, Malaysia B17 berjaya menamatkan perlawanan dengan kemenangan tipis 1-0 ke atas Indonesia B17 pada separuh masa pertama. Memasuki babak kedua, perlawanan dijangka menjadi lebih terbuka dengan Indonesia B17 bakal meningkatkan intensiti serangan dalam usaha mencari gol penyamaan, manakala Malaysia B17 kemungkinan besar akan lebih fokus kepada organisasi pertahanan sambil menunggu peluang melakukan serangan balas pantas. Jika Indonesia gagal memanfaatkan peluang awal di separuh masa kedua, tekanan mungkin akan memihak kepada Malaysia yang sudah berada di hadapan, namun jika mereka berjaya menjaringkan gol awal, momentum permainan boleh berubah sepenuhnya dan menjadikan baki perlawanan lebih sengit serta sukar diramal.